Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam ni episod yang ke-20 sebenarnya. Dah lama kita dah buat. Kita daripada episod 19 kita banyak terangkan tentang KDNK dan macam mana dia kita relate kepada logam berharga iaitu emas. Yeah. Jadi saya nak ucapkan selamat datang sekali lagi pada Tuan Syukur. Okey, sama Cik Azrin. Ni dan cara kita dapati memang tajuk ni berat juga, tapi nak tak nak kita kena relate kepada kita punya kehidupan harian kita tentang ekonomi negara, ekonomi kita sendiri. Jadi sebelum ni kita ada sebut tentang ni macam cetakan mata wang, dan sekarang ni kita ada nak dapatlah katanya dapat mai kasih lah macam Madani kajian Madani bagi duit dalam IC. Jadi kita nak cuba kaitkan dalam episod yang kali ini, kita nak terangkan tentang inflasi. Okay. Inflasi ni kalau kita lihat, saya cuba simulate inflasi punya curve. Terlengkuk inflasi ni dalam bentuk eksponensial. Dalam bahasa mudah, eksponensial ni pada peringkat awal dia mendatar saja. Okay. Tapi kemudian bila dia dah lama, dia akan mencacang, menaik tinggi. Dia akan menaik tinggi. Jadi bila dia menaik tinggi ni, serupa macam high voltage, artinya macam kena peti. Macam peti. Apa-apa barang pun, sama ada komputer ke, orang ke, kereta, kalau kena peti, dia terbakar lah. Kan? Jadi itu yang lengkuk inflasi yang ada lah. Jadi saya cuba akan tunjukkan inflasi ini dalam bentuk eksponensial, dan dia tempoh matang dia cepat. Kalau 1% inflasi tu dia mungkin dalam 80 tahun dia matang, dia akan mencacang teruk lah. Lepas tu yang 4% mungkin dalam 30 tahun, 15%. Ni saya ada buat simulasi macam mana tempoh matang dia lah. Jadi dari segi inflasi ni sebenarnya bila kita ukur ni, kita ukur dengan mata wang. Harga barang naik. Dan untuk dalam konteks Malaysia, kita ada indeks harga pengguna. Indeks harga pengguna tu dia pecahkanlah beberapa kategori, ada satu basket barang-barang, kita nilai balik harga barang naik atau turun. Satu masalah dalam data-data inflasi ni, dikatakan inflasi ni dibandingkan tahun ke tahun. Kata tahun lepas inflasi katalah 4%. Tahun ni turun 2%. Kadar inflasi itu turun, tapi barang tak turun juga. Kan? Jadi di sini saya ingin share lah. Di sini mana inflasi ni diukur dengan mata wang tahun ke tahun. Saya ingin nak tahulah kalau dari segi logam berharga, inflasi ni kalau kita ukur dengan gram emas, apa nak jadi? Okey, terima kasih Tuan Azrin. Okey, antara currency dengan emas ni, okey. First of all, you kena tahulah emas tersendirinya tidak ada nilai. Tersendiri tidak ada nilai. Tapi bila diperdagangkan, maka dia ada nilai lah. Diperdagangkan, diproses dan sebagainya, dia ada nilai. Dan lebih lagi, semua masyarakat tahu emas dan perak ni dijadi pada satu ketika dahulu sejarah pun menyebut pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada sebut dia menjadi satu mata wang. Daripada mata wang dinar dan dirham sehingga hari ini, dan selepas 300 tahun selepas itu, maka Bretton Woods take over, menjadikan dia disisirkan daripada konsep mata wang itu sendirilah, maka dia akan jadi komoditi. Dan komoditi ni, bila satu nilai komoditi ni, maka nilai emas tu bergantung kepada demand and supply. Demand and supply. So nilai emas tu sendiri bergantung pada demand and supply, dan ditambah dengan spekulator, sentimen yang berkaitan dengan US dollar, berkaitan dengan USA lah. Dan nilai yang ditetapkan digunakan pakai adalah USD. Maka nilai mata wang USD itu bersandarkan
ekonomi USA. Buruknya USA tu, mundurnya USA, maka nilai emas tu gugatlah ataupun meningkat. Sebab pada asasnya dia back with currency dan disisirkan, maka itulah jadi harga dia tak konsisten. Tak konsisten berbanding dengan demand and supply lah. So ada tambahan nilai value added kita panggil. Demand and supply tu ada, harga komoditi dia lah, demand and supply maksudnya pengeluaran dia, dan ditambah pula harga produknya, dan ditambah pula dengan US dollarnya, nilai US dollar. Okey, kita itu asas, itu yang asas lah. Maka emas tu dinilai dengan USD. Okey, sekarang ni bila sebut nilai emas ni ada kenaikannya setiap tahun. Tak pernah kata menurun. You pun tengok harga emas kan. Daripada dulu hingga hari ni dia meningkat saja. Daripada RM40 sampai ke berapa? Sampai ke 460. Segram kan. Okey. Nilai itu sebab nilai yang didagangkan. Bukan nilai sebab dia nilai didagangkan, maka dia meningkatlah atas sebab tertentu. Dan bila merujuk pada inflasi pula, berat tu tak terjejas. Berat tu tak terjejas. Kalau dulu you ada 1 gram, hingga ini dia akan jadi 1 gram lah. Dia tak haus lah. Kan? Dia tak haus macam air batu. You pegang 1 kilo air batu, tunggu lagi setahun, dah habis jadi air. Dan maksudnya, dari segi sifat dia, dia tak akan menurun. Dari sifat zat tu tak akan menurun, tak akan meruntuh seperti besi. Sifat dia kekal. Sifat dia kekal. Itu sebab dia sifat dia, zat tu yang dipegang. 1 gram dulu tahun 2004 kita dapat penuh 1 troli. Sekarang ni 1 gram pun dapat penuh 1 troli. Goods against goods, sebenarnya inflasi tak ada. Tak ada. Okey. Maksudnya berat tu lah. Tapi bila you merujuk pada ringgit, nilai dagangan tu, dulu 1 gram 40 ringgit. Sekarang 1 gram 460. Okey. So dan adalah masyarakat kata untuk selamat daripada kengkangan inflasi, simpanlah emas. Simpan emas bukan sebab berat dia, tapi sebab nilai dia. Dan timbullah satu perkataan di mana orang kata emas ni sebagai penyimpan nilai. Penyimpan nilai. Okey. Kalau you kata dulu saya belanja RM40 dan hari ni saya belanja RM40, harga tu dah turun kan. Barang yang dapat tu mungkin dia kata satu plastik lah. Itu melalui currency. Tapi bagi emas dia beza. Beza sebab nilai yang didagangkan. Nilai yang didagangkan convert into currency lah. Tapi by weight dia kekal. Kekal. So ada kemungkinan kalau tadi saya tunjukkan inflasi itu dalam bentuk eksponensial. Jadi artinya kalau tak berubah, artinya 1 gram 2004 boleh penuh 1 troli, sekarang pun 1 gram boleh penuh 1 troli. Yes. Artinya mungkin patut inflasi ni dia sine curve, dia turun naik. Dia tak ada impact yang besar seperti mana currency lah. Dia tak ada impact. Dia kalau you tengok konsep penggunaan emas ni sebenarnya dia menyatarkan semua aspek. Dia menyatakan semua aspek berbanding pada currency. Okey, kita masih lagi cakap tentang inflasi. Jadi Tuan Syukur sebelum ni ada cakap pasal macam mana apa berlaku dalam masa 120 tahun yang lepas, di mana pada tahun 1900 anggaran saya ialah 1 ounce emas harganya pada 22 USD saja. 22 USD saja. Bukannya 1 ounce equivalent to $1? Itu cerita lain. Cerita lain. Yang tu graf tu semua ounce per USD. Ounce per USD. Okey. Pada tahun 1900 dia pada 22 USD. Pada 1933 berlaku executive order dekat Amerika, di mana Amerika rampas emas daripada rakyat dia dan dia garanti dengan duit kertas. Pada masa tu 1 ounce jadi 35 USD. Jadi dia stagnan daripada tahun 1900 hingga 1933 dia naik ke 35 USD, dan 1933 tu melalui Perang Dunia Kedua, di mana Bretton Woods bermula 1946,
di mana mata wang perlu diikat dengan emas. 1946 hingga 1971. Betul. 1971. Jadi 1971 masih dari 1933 hingga 1971 harga tetap pada 35 USD, ada turun naiklah sikit sampai yang di mana. Tapi lepas 1971 Bretton Woods dimansuhkan. Dan harga emas gila-gila lah sampai tahun 70-an dikatakan oil crisis menyebabkan harga emas naik. Tahun 80-an dikatakan elektronik punya recession naik lagi. Tahun 90-an dia katakan di situ dia kata forex. Kemudian subprima, teroris, macam-macam lah cerita kan. Jadi mungkin Tuan Syukur boleh terangkan tentang aspek logam berharga di mana apa yang berlaku dalam 100 tahun ni. Kehidupan manusia. Kita diberi rahmat rumah dan kehidupan, bermula dengan air, awan, bukit, tumbuhan dan ternakan. Alhamdulillah, nikmat Allah mana mahu kau dustakan. Pihak zakat dan wakaf menerima zakat wakaf emas perak. Ada yang terima ringgit Malaysia, ada yang terima dalam bentuk logam berharga. Bayar zakat emas dengan emas atau ringgit. Bayar wakaf emas dengan emas atau ringgit. Sila rujuk agensi zakat dan wakaf negeri berdekatan anda. Terima kasih Tuan. Pembayaran zakat emas Tuan dan wakaf emas Tuan telah disempurnakan. Pihak zakat akan agihkan kepada asnaf yang layak. Asnaf terima zakat, berbelanja barang dapur, majukan diri. Asnaf sebagai perangsang ekonomi. Asnaf sebagai pengguna, ekonomi terangsang dan makmur apabila asnaf diraikan. Jadi mungkin Tuan Syukur boleh terangkan tentang aspek logam berharga di mana apa yang berlaku dalam 100 tahun ni. Okey. Saya faham. Jadi saya nak cairkan sejarah lagi jauh lagi lah daripada yang 100 tahun ni kan. Pada zaman kebangkitan Islam, maksudnya sejak Nabi SAW dah mempelopori sistem kewangan dalam konteks dinar dan dirham. Maksudnya by ratio 1 dinar bersama dengan 10 dirham. Dan lepas tu pada tahun bila maksudnya keruntuhan khalifah-khalifah yang terakhir, maka penggunaan wang kertas diperkenalkan. Maka shilling yang diperbuat daripada mata wang yang diperbuat daripada emas dan perak ni tidak diguna pakai. Maka dia balik pada wang kertas. Wang kertas itu selama 300 tahun yang awal lah. Dan bila orang putih ni dah mula merebak di Middle East tu, maka perubahan mata wang tu lah, dinar dirham tu tak pakai lagi dah. Sudah bentuk kertas. Dan berlaku di Amerika pula, kalau kita selajarkan sejarah ni, di Amerika dulu dia back to back kan, back to back dengan emas. Sehinggalah lahirnya Bretton Woods dengan menunjukkan, dulu kita panggil wang kertas, kita panggil apa? Bond. Bond. Bond tu equivalent to currency lah. Equivalent to currency dan equivalent to whatever commodity yang diorang set emas lah. So 300 tahun dan lepas tu Bretton Woods masuk dan dia back to gold. Pada zaman Nabi, khalifah-khalifah selepas dia, semua mata wang diperbuat daripada emas dan perak. Okay? Dan perubahan antara ratio tu bergantung pada khalifah pemerintah lah. Dan bila British ataupun negara barat ni memperkenalkan wang kertas, maka medium perak dan emas dah tak ada lagi. Kertas diguna pakailah, lebih murah, mudah cetak dan sebagainya, alasan-alasan yang dikeluarkan lah. Dan pada waktu itu Bretton Woods memperkenalkan kertas di mana dia back dengan currency, dengan komoditi emas. Maksudnya dia pairing lah, dia pairing ataupun bersandarkan emas. Pasal emas merupakan satu zat yang mudah, kekal, abadi. Dan disebabkan sumber tu terhad, kan? Dan sumber pemilikan pun terhad, dikawasi oleh negara masing-masing, maka satu tahap tu konsep ataupun prinsip Bretton Woods tu dimansuhkan. Dimansuhkan. Makanya dia beralih kepada kekuatan
currency itu bergantung pada kekuatan ekonomi sesuatu negara lah. Ekonomi satu negara. Maka emas tu dah tak ada lagi. Dan emas tu disingkirkan menjadi satu komoditi biasa. So become demand and supply lah. Tapi dalam konteks perdagangan, USD masih digunakan. USD masih digunakan sebagai currency untuk dagangan logam berharga. Mana-mana you pergi, dia akan rujuk pada USD. Itulah Amerika masih lagi bergantung pada emas. Bergantung pada emas. Kalau dia kata, okay, emas ni tak penting lah. Agak apa akan berlaku emas hari ini? Apa akan berlaku emas hari ini? Jatuh pula. Jatuh lah. Sebab negara itu faham emas ni satu sumber yang terhad dan hanya boleh dimiliki oleh kuasa-kuasa ekonomi yang besar. Demikian dengan kemampuannya lah. Jadi dia masih lagi actually pairing lah. Jadi hingga hari ini kenaikan-kenaikan yang berlaku pada harga emas ni disebabkan kesannya pada industri-industri tertentu yang melibatkan pemilik Amerika. Ataupun aktiviti-aktiviti di Amerika lah. Senang cerita. Macam yang sebut elektronik, kewangan, apa saja. Industri minyak, apa saja industri utama Amerika, dia akan menjejaskan nilai dagangan emas. Okey, industri-industri itu mungkin kita masuk situ. Saya nak sentuh sikit tentang ringgit je. Okay. Ringgit ni di sini, kalau kita tengok graf ni balik, memang satu masa tu tahun 1900, satu ringgit ialah $1. Duit negeri-negeri Selat atau state dollar. Betul. RM1. Jadi RM1 bersama dengan $1. $1 sama. Right. Tapi $1 British dollar lah. British lah. Commonwealth dollar. Jadi kalau saya bandingkan dengan coin ni, dia terletak situ ada tulis RM1, $1, EN tertulis dalam coin yang sama. Jadi saya suka coin ini, saya pernah tunjuk sebelum ni, tahun 1895, macam mana kayaknya masa raja-raja kita lah, di mana orang British, orang China, Hong Kong kan, dia nak cetak coin ni, macam mana dia nak panggil orang Melayu. Contohnya selalu orang kata, kita rendahkan orang Melayu, kata orang Melayu duduk atas pokok, orang atas pokok turun, ni nak letak RM1 ni boleh tak? Mana mungkin orang Melayu atas pokok nak tentukan duit, nilai duit. Tapi pernah berlaku. Di mana orang Melayu dulu macam mana dulu? Jadi saya nak tambah sikit lah. Mata wang ni dikongsi bersama 3 negara. Commonwealth, China yang belah utara dan Bumi Nusantara. 3 negara. Kalau you unjuk BRICS ataupun lagi satu apa? EU. Euro currency. Adalah gabungan antara negara-negara Eropah menjadi satu nilai. Ini dah berlaku lama dah. Itu konsep yang digunakan, yang nak digunakan oleh gabungan-gabungan negara-negara tersebut. EU country jadi euro. Tapi euro tu boleh tetap dia kena buat conversion. Dia ada satu nilai yang bergantung pada kekuatan EU itulah, euro berbanding dengan setiap negara-negara ahli EU tu. Saya nak tanya soalan tu nanti. Saya nak dekat ringgit ni lagi. Yang ni. Jadi pada 1895 memang tertulis dalam Undang-Undang Tubuh Johor, mas kahwin untuk kahwinan ialah RM22.50. RM22.50 ialah ringgit ni. Tapi kemudian dunia, tak tahu saya kat mana, kita tipu orang perempuan dengan ringgit ini. Jadi orang perempuan tipu dulu. Kita nak kahwin, bagi 22 keping ringgit ni, boleh kahwin dah. Okey. Ini tentang tahun 1900. Sebenarnya ikut duit kertas Malaysia, 1935 dah ada duit kertas lah. Jadi saya tak pergi ke situ. Sebab Tuan Syukur sebut tentang BRICS apa semua, saya pun suka dengar. Jadi sebenarnya persoalan ni selalu saya tanya Tuan Syukur dah lama lah sebelum ni. Di mana kenapa saya ada berurusan dengan India, kenapa kita kena bayar dalam USD?
Dan kita ada berurusan dengan Thailand juga, kita bayar dalam USD juga. Jadi saya pelik, adakah ini satu undang-undang di mana semua transaksi perdagangan antarabangsa mesti gunakan USD? Itu mungkin soalan ni saya dulu saya terangkan. Yang saya faham lah, dari segi transaksi perbankan dunia, dia satu platform di mana aliran transfer duit ataupun telex currency mesti menggunakan platform tersebut. Platform ni dipersetujui ataupun dipersetujui dalam seluruh dunia lah penggunaan dia. Yang bagi Swift code apa tu? Swift code tu semua itulah. IBAN semua itulah. Jadi dia dikuasai oleh barat lah. Dengan negara barat, Amerika dan sebagainya. Jadi Swift code tu satu platform. Kalau kita transfer duit, kita guna Swift code. Untuk antarabangsa lah, foreign currency. Maksudnya kita nak tukar duit ke apa ke, dalam bentuk US dollar, nak bayar ke kepada bank lain, Swift code tu lah. Payment gateway kan? Payment gateway lah. Kita panggil payment gateway lah. Ataupun, itulah payment gateway. Jadi, payment gateway ni untuk perbankan dikuasai oleh negara barat lah. Dia yang menetapkan dalam dia sebab dia pengasas. Yang lain tu ikutlah. Dalam konteks perbankan. Jadi ada usaha-usaha komuniti-komuniti negara lain untuk buat gateway yang sama. Ada bagi. Contohnya BRICS. Dia cuba buat. Tapi itulah bila satu tu jadi normalisasi, maka susahlah untuk peralihan tu, pertukaran tu dilakukan. Jadi kebanyakan apa-apa pembayaran, contohnya macam saya beli barang daripada India, import, saya bayar, dan bila saya bayar, akaun yang saya bayar tu di Amerika, New York. Mengapa saya tak boleh lalu terus daripada India? Saya tak tahu mengapa benda tu berlaku lah. Tapi mungkin amalan tu sejak bila payment gateway ni mesti lalu Bank of New York? Sejak bila? Tak, untuk negara-negara tertentu. Untuk negara tertentu. Tapi Swiss Code tu adalah satu platform gateway yang dikawasi oleh negara barat lah. Dia satu centralized system lah. Centralized system di mana bank semua akan menggunakan sebagai transfer coding lah. Macam apa, itulah. Saya nak detail pun saya tak faham itu, tapi sekadar saya faham dia satu gateway atau platform untuk memindahkan wang yang dinormalisasi ataupun regulated by Amerika lah. Bank-bank kewangan di sana lah. Payment gateway ni artinya dominated by Amerika lah. Dominated by Amerika lah. Jadi Swift code, IBAN number tu semua dia yang create benda tu. Jadi kita harap ada payment gateway yang lain. Dalam pembankan antarabangsa. Itu adalah usaha-usaha yang dibuat di negara-negara Timur. Timur yang independen daripada platform tersebut lah. Ada percubaan lah, dia. So saya dengar lah ada payment gateway daripada tak tahu Rusia ke China, dia boleh buat dalam masa 3 minit ke 3 saat lah. Bandingkan dengan Swift code tu dengan Swift code 3 hari dia ikut tiers lah. Dia bank to bank kan, central bank. Itulah itu semua dari segi IT lah. Dari segi IT dan sistem tu bergerak lah. Itu yang gateway. Tadi saya katakan, saya nak tambah sikit yang pasal yang shilling ni kan. Itulah saya katakan, maksudnya hingga hari ni kita nampak sebab benda tu ni tahun 1890 kan. Ini 1895. 95, that's mean abad yang ke-19. Abad ke-19 kita dah ada satu komuniti kewangan. Walaupun pada waktu kita ada Tanah Melayu punya mata wang, dan kita ada Cina punya mata wang, dan kita ada British Commonwealth punya mata wang. Tapi dia nak centralizekan mata wang tu untuk satu pusat dagangan, maka satu nilai terbentuk lah. Satu currency terbentuk. Ini berlaku di EU lah. Dan negara Eropah, kumpulan ahli-ahli itu bersetuju kita letak satu nilai. Itu bagi euro lah. Dan euro ni dipakai di semua negara. Adalah negara-negara yang menolak penggunaan euro tu lah. Euro currency. Misalnya Tuan Syukur harap mekanisme yang sama berlaku. Alright. Euro lah. Begitu juga BRICS. Dia cuba letakkan satu. Pernah ura-ura dalam Facebook, dalam TikTok, jadi dunia currency sendiri. Konsep dia sama juga macam euro currency. Okay. Kalau dalam bentuk tu boleh, mengapa Dina Dirham tak boleh buat?
dalam bentuk emas dan perak. Okay. Jadi itulah antara cetak currency dengan cetak emas, mana mudah. Okay. Itu menjadi satu isu lah. Dia tak nak emas, tak nak perak, tak nak kertas, nak kripto sekarang ni. Jadi mudah. Mana yang lebih mudah dari konteks simpanan. Itu je konteks simpanan. Jadi itu saya nak tambah lah. Tapi ini memang satu konsep dah lama. Dia 1895 dan kini telah digunakan pakai konsep ni untuk negara yang satu komuniti lah. Satu komuniti. European Union, BRICS, apa lagi? Commonwealth. Malaysia join mana? Malaysia tak ada. Malaysia tak ada nak join mana. Even Commonwealth. Kita ada di bawah Commonwealth. Kita di bawah ASEAN. Dan kita di bawah ASEAN, Commonwealth lah. Dua ni lah. Commonwealth dengan ASEAN. Okay. Tapi kita tak ada duit ASEAN ni. Duit ASEAN tak ada. Okey, dalam episod ni kita banyak berkatakan tentang inflasi dan instrumen-instrumen kewangan yang pernah berlaku 100 tahun lepas. Jadi tapi memang di sini kita nak share semua tentang senario yang sedang berlaku sekarang. Kita pun tak ada penyelesaian lah. Tak ada. Ini bukan satu penyelesaian, cuma kita nak maklumkan pada masyarakat lah. Antara emas dengan currency, macam ni dia bersifat ataupun dia menentang ataupun dia beri manfaat. Kita tak tahu sama ada emas ni betul-betul ke beri manfaat. Kita tak tahu. Bergantung pada pengguna dan pemilik itu sendiri. Kita kena cari penyelesaian. Mungkin penyelesaian ialah daripada inflation tu ialah satu bentuk exponential. Nak cari mana inflasi ni sepatutnya turun naik pada zero, barang tak naik. Tapi kita tak tahu macam mana nak mekanisme tu, kita tahu kan macam mana kawalan, macam mana nak dimanfaatkan dia. Mungkin untuk episod ni kita berhenti di sini. Jadi pesanan yang sama saya katakan untuk logam berharga ni dan money mechanics yang saya cuba tekankan ialah seperti mana percumanya air itu mengalir. Kita harap money mechanics yang sama kita dapat memanfaatkan supaya mata wang pun ialah percuma juga. Supaya dia mengalir dan memanfaatkan semua orang. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih banyak.